Amin, amin. Bahagian kelima pula daripada ayat 57 sampai 74, Allah suruh kita berfikir. Allah cerita, Allah tanya siapa yang ciptakan kita, siapa yang menumbuhkan tanaman, siapa yang menurunkan air dari langit, siapa yang menghidupkan api dari kayu. Semua ni mesej tauhid yang Allah tanya kita untuk kita berfikir supaya kita sedar segala benda yang ada kat dunia ni bukanlah hasil usaha kita sangat pun. Kan? Kadang-kadang kita rasa kita berjaya sebab usaha kita. Betul, Kita kaya sebab usaha kita. Kita handsome sebab usaha kita. Padahal kita nak tumbuhkan tanaman pun tak mampu. Betul. Kita nak keluarkan air daripada langit pun tak mampu. Semua tu Allah yang tolong. So jangan sombong. Bila kita banyak berfikir, banyak melihat alam, lebih mengenal pencipta, kita akan hilang sombong dalam diri dan kita akan sedar yang kita ni hamba. Bahagian ke-6 pula daripada ayat 75 sampai 82, tema dia adalah keagungan Al-Quran. So Allah bersumpah dengan bintang-bintang bahawasanya Al-Quran ni sangat mulia dan Al-Quran ni bukan ciptaan manusia. Al-Quran ni memang betul-betul kalam Allah, diturunkan oleh Tuhan semesta alam, dan juga mesej dia adalah Al-Quran ni wahyu yang benar. Menolak Al-Quran bermaksud kita menolak kebenaran. Menolak Al-Quran bermakna kita menolak Tuhan. Dan nikmat Al-Quran ni ramai sangat orang take for granted. Ramai orang tak hargai pun Quran yang Allah dah turunkan ni. Betul. Allah bagi Quran tapi kita lalaikan, kita lekakan, tak baca, tak ada effort untuk faham. Berhabuk. So benda tu Allah tegur dalam surah Al-Waqiah.